Orang yang menipu dalam resume untuk mendapatkan jawatan, adakah kerjanya gajinya haram? Baik. Dia kata orang nak kerja dengan syarikat itu mestilah tingginya 5 kaki 5 inci, tak boleh kurang. Dia 5 kaki 4 inci, ditulis juga 5 kaki 5. Tipu tak situ? Tipulah, gajinya halal nanti. Faham lagi? Tapi perbuatan menipu itu haram. Kita pergi periksa, malah baca, tengok orang sebelah. Faham? Perbuatan haram. Okey? Bila-bila digunakan dia itu untuk kerja apa jadikan ni? Buat kerja molek, kerjanya halal. Perbuatan haram. Okey? Keberkatan dibimbangi tidak ada keberkatan kerana berasal dari perkara yang tidak betul.